Okey, penonton dengar baik-baik. Ada satu program menarik untuk kanak-kanak. Program kurban untuk kanak-kanak yang dianjurkan oleh Bi-Ana Home Quran Seni Berhad. Itu bakal berlangsung bila dan di mana dan sebagainya. Kita nak tanya kepada pengarah urusannya, iaitu Puan Ana Rusdi Janti Ahmad Rusdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Puan Ana? Baik, Alhamdulillah. Nama Bi-Ana ni daripada nama Puan Ayah? Jadilah diri sendiri. Macam tu. Okey, Bi-Ana. Alright, subhanallah. Dengar-dengar ada akan berlangsungnya satu program kurban untuk kanak-kanak kan, yang mana ialah pastinya menjelang musim-musim Aidiladha nanti kan akan dilangsungkan. Mungkin sebagai mukadimah latar belakang sikit tentang program tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai program yang kita akan tawarkan, program ni adalah khas untuk cuti sekolah. Sebab kanak-kanak ni waktu Hari Raya Aidiladha ni ada cuti yang panjang. Betul. Jadi kita open atau kita offer untuk program cuti sekolah khas program kurban cilik untuk kanak-kanak tersebut. So anak-anak ni mereka akan diberi pengalaman, mereka akan diberikan praktikal, melihat sendiri macam mana pemotongan lembu, kemudian melapar, kemudian mereka akan fokus kepada bagaimana untuk mengagihkan, dan kita akan juga ada aktiviti menyate daging tersebut. So kita membuat sate untuk daging tersebut. Jadi semua tu adalah untuk kanak-kanak sahaja. Sebab sekarang ni ramai sangat kan, anak-anak ni dia terlampau beremosi, cepat sangat marah. Kan? Cepat sangat, kita tak boleh, dia tantrum, dia beremosi yang sangat memberontak. Jadi bila mereka melihat hal-hal yang praktikal, so kita melihat, kita akan bagi juga psikologi bagaimana anak-anak ni boleh merasakan dia bukan hanya makan daging. Okey. Dia akan bagi empati, rasa empati. Kanak-kanak tu akan semangat macam mana mereka ada social skill kan? Sebab kita tak ada nak berkonsepkan bermain ramai kan, sekarang semuanya gadget. So itulah yang kita akan cuba bawa kepada kanak-kanak tersebut. Mereka ni satu hari program. So kanak-kanak ni akan bermain, melihat daging korban tersebut. Sebab kita memang ada yang jamaah kami yang memang dah dapat daging tu betul-betul real korban. Itu yang kami buat pada waktu hari korban tu juga. Kita tak buat pada cuti-cuti sekolah macam tu yang beza kan. So kita memang sangat nak pada yang masih hari tasyrik tersebut. Macam tu. So itu adalah program-program yang khas untuk kanak-kanak. Program bukan beli daging korban, tapi kita membantu anak-anak ini ada jiwa yang rasa sayang sangat dengan keluarga, dan macam mana Nabi Ismail sangat patuh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, insya-Allah. Kalau diikut paparan di Kaca TV ni kan menunjukkan bahawa diberi exposure lah. Betul. Pendedahan bagaimana proses korban sebagainya dilakukan khusus untuk kanak-kanak. Bila dan di mana program ni? Okey, program ni pada 30 Mei, 30 Mei hari Sabtu, insya-Allah, kalau memang betul itu hari-hari keempat. 30 Mei di pusat sembelihan di Kuang, Sungai Buloh, Selangor. Macam tu. Tapi kita juga mengalu-alukan orang-orang yang di luar, kan banyak yang bekerja dekat Singapura, Johor kan. So kita mengalu-alukan parents yang mana nak raya dengan parents di Selangor. So kita mengalu-alukan kehadiran untuk di mana boleh mak ayah boleh quality time. So anak hantar dekat sini bagaimana emosi mereka bangun. Macam tu. Sebab ramai yang mula cuti kan, cuti panjang. Tapi kita nak tengok anak kita ni berada di mana pada akan datang ni. Maksudnya kita tahu kat mana sebenarnya kita letakkan anak kita daripada awal. Kan? Anak kita ni berkawan dengan siapa, beraktiviti apa. Jadi kita boleh tahu sebenarnya kita dah sedang membentuk generasi
generasi mencintai Al-Quran dan generasi Islam itu sendiri, insya-Allah. InsyaAllah. Dan difahamkan program Kurban Cilik ini dibuka kepada kanak-kanak dan remaja berusia antara 7 hingga 17 tahun. Betul. Kenapa tumpuan diberikan kepada range usia sedemikian? Yang pertama, kita akan tengok juga pada usia 7 tahun ni, adakah anak-anak ni bersedia untuk melihat daging lembu tu disembelih. Sebab takut menghadirkan trauma. Kalau bawa daripada situ tu, ada anak yang trauma lah tak nak makan daging sampai tua sebab dia melihat anak tu. So kita akan memang tanya kepada parents, anak-anak ni memang boleh tak? Atau mak ni boleh tak exposure? Kalau anak yang berusia 7 atau below daripada 7, 4 ke 5 tu, kami juga meminta parents tu datang sekali. Sebab kita nak ada bonding time dengan parents. Kalau yang bawah lah, kalau remaja tu dia nak one to one je lah kan, tak payah lama macam tu kan. Tapi kalau yang anak-anak ni kita memang fokus kepada yang kecil ni, kita mengajak juga parents dia, ibu atau ayah dia hadir untuk program tu. Kenapa saya mengambil usia yang mumayyiz, ya? Maksudnya mereka dah patut tahu. Sebab kita banyak sangat kita scroll benda-benda yang na'udzubillah kan, kita tak nak, macam-macam dia orang boleh jumpa. Jadi bagi saya ini sangat penting untuk pembentukan akhlak, pembentukan emosi yang membantu anak ini, remaja ni tumbuh dengan bagaimana betul-betul merasakan Nabi Ibrahim tu sangat mendidik anaknya Ismail alaihissalam tu bagaimana untuk terus mencintai Allah bila dia dengar itu adalah perintah Allah. Itu. Ada sebab kenapa Allah perintahkan, ada sebab kenapa Nabi Ibrahim menyahut seruan itu kan, dan sebagaimana manifestasi rasa pengorbanan, cinta dan sebagainya. Okey, sepanjang hari insya-Allah pada 30 Mei itu apa aktiviti yang mungkin menariklah sepanjang the whole day tu, atur caranya bagaimana? Okey. Atur cara dia yang pertama daripada pukul 7 pendaftaran, kita akan daftar di situ. So akan ada sesi sembelihan. So saya akan ni sikit sebab dia adalah hari yang keempat. So kita takut hari raya itulah awal sikit. So kalau dia bukan sembelihan lembu, maka kita akan buat sembelihan ayam. Sebab dia dah habis kan di situ kan. Tapi daging lembu tu kita dapat sembelih awal macam tu. So selepas daripada situ dia akan melapah bersama-sama. So kita akan sangat menjaga dia punya macam mana kanak-kanak ni pegang pisau ke macam mana. Tapi dalam masa yang sama bila dia pergi tengok sembelihan tu, kita akan bagi mereka nota. Nota tu dia akan catat emosi apa yang you tengah hadir. Kita bagi anak tu bukan hanya aku tengah tengok lembu tengah disembelih, tak. Tapi kita bagi benda macam tu. Kemudian bila dah sampai, so kita akan buat macam master chef. Dalam grup tu 10 orang pelajar. So dalam 10 orang tu kita akan ada satu fesi yang akan membantu mereka macam mana nak potong bawang, macam mana nak satu grup tu akan diberikan daging dan mereka akan sediakan apa menu yang mereka akan masak. Macam tu. Jadi dalam masa kat situ juga kita akan bantu pelajar-pelajar ni kenapa kena atur kan, sebab budak ni kan sekarang kan dia duk nak cepat tu yang dia bergaduh-bergaduh. Kat situ kita akan berikan elemen pelajar-pelajar ni bukan hanya memasak tapi bagaimana untuk mengasuh hidup kita ni masih ada SOP dalam kita punya kehidupan kita. Teamwork mereka dah bagaimana kan. Itu antara yang menarik lah. So di pengakhirannya nanti? Pengakhirannya anak-anak ni akan mengagihkan apa yang mereka dah masak atau yang daging yang belum masak pun. So mereka akan agihkan kepada golongan asnaf yang kami telah jemput juga. So program ni bukan hanya kanak-kanak saja tapi keluarga asnaf tu pun kita jemput untuk mereka kekal, maksudnya mereka tu tetap belajar macam mana menyantuni orang-orang yang masih kurang dari segi ekonomi atau apa-apa yang mereka anak-anak ni hadapi. Macam tu. Sekali kan. Ini kali pertama penganjuran? Kali pertama penganjuran. So insya-Allah kita akan buat setiap tahun insya-Allah. Okey, insya-Allah. Ini terpapar di Kaca TV anda sekarang nombor untuk dihubungi bagi program Kurban Cilik. Kurban Cilik, kurban kanak-kanak. Quran.
Akhir sekali harapan Puan dan kata akhir mungkin kepada Okey. Harapan saya mengajak kepada ibu bapa untuk sama-sama join kita punya aktiviti yang sangat bermanfaat untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. So kita bantu bagaimana anak ini melahirkan empati, mengurangkan rasa penat ibu bapa. So saya sangat menggalakkan ibu bapa untuk join kami punya program. Boleh tekan nombor telefon di bawah tersebut atau saya sebutkan 019 601 1265. Saya ulang sekali lagi 019 601 1265. Okey, so saya mengharapkan mudah-mudahan ibu ayah dapat berkongsi manfaat kepada anak-anak untuk lebih baik kita membina generasi yang cintakan agama Islam iaitu Al-Quran sendiri insya-Allah. Satu pertanyaan kepada mungkin daripada bakal peserta, saya tak tahulah, tapi tanyanya daftar ni ada tarikh tutupnya bila ke? Okey, tarikh tutup insya-Allah kita akan tutup pada 25 Mei 2026 insya-Allah. Masih sempat lagi lah, plus minus kita ada 8 hari lagi lah untuk buat ketetapan lah sama ada nak hantar anak kita sebagainya. Puan Ana, terima kasih banyak atas perkongsian. Terima kasih. Okay, dan all the best, selamat berjaya untuk penganjuran program kurban kanak-kanak yang bakal berlangsung pada 30 Mei nanti di Kuang, Selangor insya-Allah. Mana-mana parents yang berminat untuk hantar anak masih terpapar di kaca TV anda, website dan detail untuk nombor untuk dihubungi dan sebagainya. Kita berehat sekejap para penonton, kembali selepas ini. Dari bumi penuh barakah, tanah suci yang akan dipenuhi umat Islam seluruh dunia musim haji tahun ini. Ikuti laporan haji terus dari Makkah bersama barisan asatizah yang membimbing jiwa, menyingkap kisah dan pengorbanan jemaah haji yang menggetarkan jiwa. Segalanya dalam diari Labbaikallah hanya di TV Al Hijrah.